Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada rakan-rakan trader di luar sana. Kami dari tim Nusantara Global Network yang menyediakan servis payment agent pelbagai broker akan berkongsi analisa teknikal Nasdaq dan juga Dow Jones. Okay, sebelum tu, uh, kawan-kawan boleh follow semua platform media rasmi Nusantara Global Network untuk mengetahui update terkini berkenaan dengan kontes, promosi bonus dan juga rebate sehingga 35 USD per lot. So, tanpa membuang masa kita terus kepada chat. Okay, hari ini 19 hari bulan 6, hari Kamis, hari keempat dagangan dalam minggu ini. So, pada analisa lepas kalau kita nak recap balik, kita dah target untuk nak sell di kawasan resistance, di kawasan tertinggi di sini. Nampak di sini kita target. Ni adalah zone yang paling tinggi lah kalau ikut-ikut tu untuk kita nak sell. Tapi sayangnya dan malangnya price tak sampai ke dalam zone ini dan price terus turun ke bawah. Dan price sedang membuat downtrend pattern ataupun pattern new low. Okay. So untuk hari ini kita fokus untuk sell sebab fokus kita nampak sekarang structure yang sedang berlaku ataupun yang sedang running. So ini pun dah agak lewat petang lah sebenarnya kalau kita nak check ataupun kita nak entry kan. So buat di sini. So get ready untuk zone ini. Sebab kalau tengok structure downtrend dia sedang terbentuk dan sedang menguasai pasaran. Bermula pada sini, price terjun and then naik semula, terjun dan naik semula dan terjun, sekarang sedang membuat kenaikan ataupun sedang membuat retracement. So ini adalah zone support dan ini adalah zone resistance, dan kita mengharapkan yang price akan naik balik zone resistance sebelum dia turun mencari zone di bawah sini. Okay. At least ambil TP di kawasan sini lah, sebab ini ada support. Alright. So get ready untuk kita nak buy di kawasan support ini. Okay. So hati-hati. Kita tengok kekuatan market bila dia dah start open malam nanti. Adakah kita boleh ataupun price berjaya untuk cucuk zone ini untuk membuat fake out ataupun membuat shadow di dalam zone dan terus naik ke atas. Cumanya untuk re-entry sell, okay, kita boleh cuba untuk di sini. Yes, kita boleh cuba entry di dalam zone ini. Jika lewat petang nanti, dalam pukul 6 lebih ke ataupun pukul 8 lah, pukul 8 price masuk dalam zone, dan jika price turun dan kita target, at least price akan turun sehingga sini. Okay, get ready di dalam support zone. Okay, get ready dalam zone support ini, dan kita target kenaikan akan sampai zone atas ini, resistance ini. Okay, so hati-hati jika berlaku solid breakout. Jika berlaku solid breakout di mana-mana zone ataupun di zone yang kita dah marking, so get ready untuk zone itu menjadi swap zone. Okay, so itu cerita di Nasdaq, and then kita nak tengok cerita di US30. So pada analisa lepas, kita target nak sell di kawasan US30, di US30 ni US30. So ini ada time frame 1 jam. So bila kita cakap berkenaan dengan time frame 1 jam, setiap satu candle yang terbentuk ini adalah candle 1 jam. So ini 1 jam, ini 1 jam, ini 1 jam, ini 1 jam, dan ini 1 jam. So pada analisa lepas, kita target kita nak sell Dow Jones, dan kita target price untuk entry di zone ini. Target, dan kita target sebenarnya dia akan turun lebih jauh. Tetapi apa yang berlaku, price dia terlajak, dia mencari zone ini. Okay, so dia dah cucuk sikit. Mungkin depends pada broker. Kalau broker yang spread tipis, mungkin dia dapat entry ni, yang ni.
Dapat sikit sebelum dia naik candle, dia masuk dalam zone dan dia membuat fake out ke atas, barulah dia turun balik ke bawah dan dia naik semula dan sekarang price sedang membuat penurunan. Okay, so biarkan yang dah berlalu, biarkan yang lepas sebab ia dah berlalu. So kita fokus untuk hari ini. So untuk hari ini, zone yang masih lagi fresh adalah zone yang ini. Alright, so kita besarkan sikit zone, kita ambil yang ni. Sebab ini dia adalah swap zone. Okay, dan kita target kita nak sell di kawasan ini. Rational dia ataupun sebab apa kita nak sell, yang pertama kalau kita tengok di sini, nampak structure downtrend telah terbentuk kan. 1, 2, price breakout and then masuk dalam zone dan kali kedua dia turun. Dan sekarang ni price sedang dalam perjalanan untuk nak hit balik ataupun dia nak datang balik zone yang dia breakout di sini, untuk dia nak buat new low ke bawah. Dan di mana TP terhampir yang kita boleh ambil adalah di kawasan ini. Di zone 41948 itu adalah TP yang selamat lah, TP yang paling dekat. So di sini adalah dia punya decision making dia akan buat di sini, sama ada dia membentuk double bottom ataupun dia membentuk new low ke bawah. So dari segi teori, jika dia membentuk double bottom, itu yang menandakan price akan membuat pertukaran trend, pertukaran arah daripada downtrend ke uptrend. So itu double bottom. Dari segi teorinya pula, jika berlaku solid breakout ataupun berlaku new low, satu lagi harga terendah yang baru, so itu adalah petanda yang price akan pergi lebih jauh, akan buat wave yang seterusnya. Okay, so itu adalah teori. Jika you all faham teori, tak ada masalah untuk nak trade. You all just aplikasikan saja practical dalam teori tu. Okay, so kalau kita tengok pergerakan untuk US30 ni agak cantik sebenarnya. Pada turun, naik, turun, naik, turun. So pergerakan ni kita nampak clearly yang sedang downtrend, sedang menguasai pasaran. Cuma kita tunggu untuk price berada di harga-harga yang tertinggi untuk kita nak sell. So get ready, jangan malu, jangan segan untuk tengok balik video-video lama saya, video-video lama yang kami share. Di situ juga banyak saya bagi tips-tips yang berguna dalam korang punya trading. Okay, so rajin-rajin keep on tengok balik. So dari banyaknya kita tengok chart, dari situ kita akan dapat pengalaman untuk kita nak entry dalam market. Okay, so saya kira itu saja untuk hari ini. Sebelum mengakhiri video, macam biasa saya nak ingatkan kepada rakan-rakan agar sentiasa manage your risk, sentiasa kira berapa entry lot yang bersesuaian dengan you all punya equity untuk mengelakkan akaun anda MC ataupun akaun anda blow. Okay, kita jumpa lagi untuk next video. Assalamualaikum, bye bye.